Jadi saringan yang terakhir, saringan yang ke-9, ada 7 lagi pelari. Akil Kausar dari Melaka di final itu untuk bermula pada jam 5.50 petang waktu Malaysia. Nah, here we go. Untuk saringan yang terakhir, acara 400 meter lelaki yang menyaksikan ada 7 pelari yang memulakan saingan ini dengan menyaksikan permulaan yang cukup bertenaga. Ada yang terpaksa berhenti berlari, terpaksa meninggalkan perlumbaan, tetapi perhatikan kepada ada pecutan yang bertenaga yang dilakukan. Jika dilihatkan ada kemungkinannya, tapi perhatikan dari luar itu ada Syafiq Fikri yang tidak mau dikejar, tetapi di lorong 2 itu Ahmed Sarik Shah ingin melakukan pecutan di saat akhir, namun Syafiq Fikri menyaksikan tiada yang benar-benar mengejarnya dan akan terus mengambil kedudukan yang pertama dengan 50.05 dan menyaksikan Ahmed Sarik akan berada di kedudukan yang kedua. Dari Syafiq Fikri, wakil dari Pahang. Satu lagi kemenangan untuk pelari yang memulakan perlumbaan di lorong yang ke-7, Syafiq Fikri. Hanya ada 6 pelumba saja sayangnya yang menamatkan perlumbaan. Syafiq Fikri di kedudukan yang pertama.